Miami 2026 mencipta sejarah baru. Apa sebenarnya yang Leclerc lakukan di sana? Hey guys, here I am. Dia mengganas, memacu Ferrari SF26H dengan agresi gila, menyingkirkan setiap pesaing. Leclerc buktikan dominasi mutlaknya. Dia Raja Litar Miami. Selepas berehat hampir 5 minggu, Formula 1 akhirnya kembali. Dan siapa yang mencuri perhatian di bumi Miami? Bukan Verstappen, bukan McLaren, tetapi pemandu Ferrari yang sering dianggap nasib tak menyebelahi dirinya, Charles Leclerc. Dalam sesi latihan bebas pertama Formula 1 Pre-Port Home Miami Grand Prix 2026, Leclerc membuktikan Ferrari belum. Cuaca panas dan lembap di Miami International Autodrome benar-benar menguji semua pasukan. Sesi FP1 kali ini lebih panjang, 90 minit. Kerana hujung minggu Miami menggunakan format sprint, semua pasukan cuba memahami perubahan peraturan terbaru dan naik taraf kereta masing-masing. Ferrari hadir dengan rekaan sayap belakang baharu. Red Bull juga membawa konsep aerodinamik baru. Dan Mercedes, mereka nampaknya mula bergelut sejak awal. Charles Leclerc tampil sangat konsisten sepanjang sesi. Pada awal latihan, Ferrari menggunakan tayar keras untuk memahami keadaan litar. Tetapi apabila masa semakin suntuk, Leclerc mula menunjukkan taring sebenar. Dengan catatan masa 1 minit 29.310 saat, Leclerc menjadi pemandu terpantas sesi FP1. Yang lebih menarik, Leclerc hampir 3/10 saat lebih laju daripada Verstappen. Itu petanda besar bahawa Ferrari mungkin benar-benar sudah kembali bersaing. Pada pandangan saya, Ferrari kini bukan sekadar mahu menang perlumbaan. Mereka mahu merebut kejuaraan dunia. Leclerc kelihatan lebih matang, lebih tenang. Dan paling penting, Ferrari kini memberi dia kereta yang benar-benar kompetitif. Kalau momentum ini berterusan, Miami mungkin menjadi titik kebangkitan sebenar Ferrari pada musim 2026. Adakah Charles Leclerc akhirnya mampu menewaskan Verstappen musim ini? Atau Red Bull masih menyimpan kekuatan sebenar? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe. Untuk lebih banyak ulasan Formula 1 bersama DB Studio 53.